bayang-bayang di laut. Bestnya. Sorry lambat. Intan. Lambat. Intan. Apa nak kuntung? Nama aku Kuntung. Okey, Intan. Kau masuk bilik aku. Beri salam. Oh, bilik kau tak ada pintu. Aku nak biasa takut orang lain yang nyaut. Imusinasi. Apa? Imunisasi. Yes. Masuk beri salam. Alah, waalaikumsalam. Tengok kasut pun kau tak buka kat luar. Ni Tak ada pintu. kasut tak boleh ada kat dalam rumah. Faham? Itu satu je sepatu aku. Satu je. Engkau Sekejap. Kau last minute. Kau cakap dengan aku semalam kau nak book flight. Kau dah book flight. Lepas tu kau cakap nyari nak kena pergi. Aku bilang orang rumah aku nak pergi meeting. kau tipu orang rumah kau. Macam kau tipu orang rumah kau. Aku belum kahwin. Kau belum kahwin Belum. Jadi aku salah lah ni. Yeah. Okey. Siapa suruh mengaku dah ada bini sekarang? Dah tak boleh buat macam-macam kan? Aku belum kahwin. Yang kahwin kan kau. Okey. Kan bulan 3 bulan lepas yang aku jadi kau punya pengepit tu. Kau sepit aku. Pengepit. Oh, pengepit. Kan? Tak ada. Apa dia? Kau dah happy belum nak pergi holiday? Sebenarnya aku happy juga. Pasal banyak jadi janda kat cerita tua aku. Kau tak boleh. Asal apa? Kau dah kahwin. Kau dah tahu? Ni antara kita. Ya. Jangan kasi lain orang tahu. Tak boleh. Kita antara kita je. Betul? Jadi, Ha. aku dah book. Semua aku dah prepare. Hotel dah book? Hotel dah book. Flight dah book? Flight dah. Kat sana nanti yang... Aku book flight tapi dia cakap pergi je. Tak ada apa masalah kau punya neighbor tu? Biarlah, diorang karaoke selalu. Yalah. Aku book flight. Pergi je. Pergi je. Balik diorang cakap nanti kat sana baru book. Itu apa tu, stewardess tu, dia cakap stewarding. Dia cakap you book there first, later down there, then you book back. Oh. Ada benda masuk mulut. Jadi dia cakap book dulu, baru patah balik. Baru nanti kita patah balik, nanti kita book lagi lah. Oh, nanti sebelum nak balik kita book lah. Tapi duit yang balik aku tak ada. Tapi kau nak apa? Aku kat sana jual apa? Sahabat aku dah bawa duit lebih. Kau lah sahabat. Memang kau pun musibat. Tapi aku belum tukar duit lagi. Apa? Sana kita pakai currency apa Sana, kita nak pergi mana ni sebenarnya ni? Kita nak pergi hawa-hawa. Hawa-hawa. Hawa-hawa kat mana? Alah, yang hawa-hawa ada yang apa? Oh lah, Malif Hawau. Bukan, hawa-hawa. Dia orang tu mesej aku, dia cakap HAWA ada 2 I, hawa-hawa. Tu Hawaii. Hawaii. Tak ada, aku mesej orang tu, dia cakap hawa-hawa ada 2 I tu kan, dia sebut 2 kali. Bukan. Itu I dengan I. Bukan ada atas ada 2. 2 I apa? Bukan ada I. Oh, tu 2 I 2 I. Bukan sebut 2 kali. Habis selalu aku mesej kawan aku, dia semua cakap Kawan kau dia cakap sama, ada 2 I. Tak ada. Sama-sama. Kawan kau pun dengan kau sama juga. Dan masalahnya ni, kau dah book flight. Semua dah book. Okey, bilik kau kata dah book. Dah bayar dah. Oh, semua dah bayar lah. Sekarang aku tanya kita nak pergi sana naik apa? Tak pergi airport ni. Naik Grab lah. Ya, Tapi kau bayar. aku bayar. Aku dah tolong book apa? Oh, yelah. Aku tolong book hotel. Bilik, tapi bilik dia ada problem sikit Tak apa, kita nak kena sampai airport. Kau apa? Sampai airport tu kau apa? Sampai airport Sebab aku nak 3 petang. Ini jangan tengok. Ini memang malam. Memang malam. Tapi dalam sini 3 petang. Oh, 3 petang Kau cakap gelap. Tak apa. Orang pun confused. Tak apa, biar.
Okay, so aku nak book pakai Grab ni. Grab pay never. Can never be paid lah. Can never be paid lah. So aku nak book, kau nak kena sampai sana pukul 3 petang diorang ada payment baru tau. Payment apa? Touch and go. Jalan. Ya, ada kembali dia. Nanti. So, nanti aku nak booking dulu ni. Okay. Terminal berapa? Dia terminal yang belum siap, terminal 4 kan. Mana aku tahu kau yang booking? Dia punya flight international tu book terminal 3. Terminal 3 Terminal 3. Terminal 3. Oh cantik je love dia. Bukan. Ini booking. Booking. Terminal 3 bukan 1. Okay, terminal 3. Okay. Pukul sini kena tempat kita. Pukul berapa nak ambil? 2. Kita kat Tekong. Tekong. Tekong ferry terminal. Tanah Merah air kecil. Okay. Berapa? Total berapa ni? Pay never or never pay. Okay, boleh. Tapi kan kau nak pergi sana, kita pergi sana dalam 4 hari 3 malam. 4 hari 3 malam. Jadi kau book ni Grab 4 hari terus lah. Dia tak jalan atas air. Dia tak ikut kita sampai kat sana. Kita naik flight. So kereta tu tinggalkan je. Tak, sampai sana kita pun nak pakai juga. Kat sana kita book lah. Suruh dia pergi sekali lah. Tak boleh, siapa nak bayar? Tak boleh ke? Jangan peling-pelingkan kepala. Tapi, tak ada. Ini kau pergi 4 hari 3 malam. Tapi kenapa kau bawa beg kecil? Pasal kan tak cakap dengan aku 4 hari 3 malam. Kau cakap nak pergi holiday. Aku dengar semalam. 1 malam. Kau dengar semalam. Itu yang kau dengar tu semalam. Aku cakap semalam yang aku nak ajak kau. Salah lah. Engkau yang salah. Apalah, nanti kat sana boleh beli baju kan. Kau ada duit? Duit ada. Banyak. Tangkol aja. Tak ada. Minta bini kau je. Itu dah biasa lah. Dia pun dah kerja kan sekarang. Dah kerja? Dah kerja kau. Jangan kau sampai acceptable height? Dia kirakan non-acceptable. Tak, pasal selalu kalau nak masuk tempat kadang-kadang orang tengok height limit. Dia ibaratkan kalau height limit dia lepas lah pasal terlalu rendah. Orang ingat dia pun macam budak yang sekolah sana juga. Takut nanti confuse. Mak bapak yang nak ambil anak, ambil bini kau balik. Tak boleh. Tak boleh. Pasal dia pusing tengok, alamak, badan kecil, engkau orang tua. Tak boleh, macam itu tak boleh. Tapi kau panas tak? Rumah kau tak bawa kipas Tak ada kipas. Tak cakap imajinasi. Ini kipas. Kipas. Kipas sate. Kipas kan better. Tak ada. Aku ada bawa barang-barang juga. Apa yang kau bawa? Engkau tengok dulu lah. Tak boleh seram lah. Aku lagi seram kat kau punya. Kau tak ambil dulu lah. Pasal orang kata tuan rumah nak tunjuk dulu. Aku kan tetamu. Tak, pasal aku nak check. Kau tak payah. Kau buka je mari. Janganlah. Tak apalah, ni jangan dulu. Malu. Cepatlah. Okay. Aku mungkin ada surprise egg kat dalam lah. Telur? Surprise egg. Kau bawa telur apa? Alah, yang buka tu macam gitu Easter egg. Bukan, Easter egg telur. Surprise egg. Macam buka terkejut macam. Nama beg kau malaikat Kamilat. Kamilat. Aku baca terbalik. Apa bukan dah? Malaikat je ni. Kita buka. Aku tunjukkan kau apa aku bawa. Beg malaikat, apa yang kau bawa ni jin. Dah sedia? Sedia, mula. Aduh, sakit. Asthmatic. Filmatic. Traumatic. Aku tak tahu macam mana nak tunjuk Benda ni aku suruh aku punya mate pack. Aku suruh mate aku pack. Kau jangan salah faham. Sakit.
Kenapa? Kau jangan salah faham lah. Alah. Aku tengok mesej sekejap. Ada orang mesej kau ke? Tak, tadi ada orang terangkut aku. Aku seram lah nak buka ketiga kali. Kau buka lagi sini. Alah. Kepaksa aku cakap kahwin siang kau tak nak. Kau kahwin lambat. Tak, aku pergi sana, aku suruh mate aku pack. Faham tak? Faham. Habis mate aku Indon. Aku suka Indon. Dia tak faham. Habis aku cakap, aku sana nak pergi sana pusing-pusing. Pusing-pusing. Pusing-pusing, jalan-jalan pusing-pusing. Dia kasih aku yang ini. Bukan. Ni sepanah. Sepanah ni memang boleh pusing. Tapi dia bukan untuk pakai. Aduh. Aku tak tahu macam mana mate aku boleh letak ni benda kat dalam. Aduh. Tak, mungkin ada guna dia. Kadang-kadang kita pay tayar ni tercabut, kita boleh pusing. Tak, masalahnya ni kalau tu masuk airport scanner tu kan, tak lepas je. Tak lepas Lepas. Alah. Next. Apa lagi kau bawa? Alah. Dia cakap sana banyak air kotor. Dia banyak air kotor je. Tahu. Habis aku cakap aku nak mandi laut kat sana. Aku nak mandi laut. Habis dia cakap air sana kotor pak. Dia cakap air sana kotor pak. Harus ninapis. Aku tanya kau. Kau ni pernah pergi Hawaii ke? Entahlah. Pasal dia samakan tempat dia dengan tempat situ. Yelah. Aku cakap tempat dia tepi pantai. Dia cakap sama tempat saya pun tepi pantai gitu pak. Yelah. Ada rumah ada tepi pantai gitu. Tapi airnya kotor. Kau buat aku tak langgar bot. Tapi ambil kau packing sepanah. Apa lagi? Habis dia cakap mesti ada penapisnya. Penapis. Ada penapisnya. Aduh. Sakit. Dia ingat aku nak korek-korek pasir ke kat sana. Tak ada. Ini. Sedar. Oh, masa. Aku tak boleh. Aku dah kat karakter. Tak boleh. Citat. Bawa petendang. Dia kuntung. Ini bagian aku. Bagian kau belum lagi. Bagian aku, bini aku yang pack. Aku tak kisah. Dia tahulah apa aku nak pakai. Okay, baguslah bini kau ada juga bini macam itu pack kan kau. Aku yang tak ada bini ni, yang mate ni. Apa macam gini? Kau tengoklah dia kasih aku gini. Aduh. Tapi aku kat rumah kau. Ya. Mate kau mana? Mana air haus? Dia dah keluar. Dia dah keluar. Okey, tak apa. Mungkin ada lepas barang ni, mesti ada barang yang terbaik. Kompor. Pasal aku cakap dia, aku pergi sana tak ada baju. Tak ada baju. Nanti kadang-kadang aku seluar pun tak ada tukar. Yelah. Jadi kalau aku sakit perut, kencit macam mana? Yalah, betul. Betul tak? Betul. Jadi mungkin ada yang baik lah. Aku yang biasa nak kontak dengan kau. Kuntung. Mana kau dapat main kau ni? Ini tempat budak berak. Ini poti trainer. Aku ni pekat tak bodoh. Ini bukan. Tapi dia apa? Ini dia cakap untuk selfie. Kau sanggup? Selfie. Ya Allah. Betul Ji. Kau ampunkanlah dosa aku, ya Allah. Dia cakap pakai gini nanti pak. Nanti ambil gambar gini kalau pergi selam. Dia cakap. Ini sekarang kalau aku berbual aku tak dengar tau. Aku tak dengar. Apa dia tak? Aku tak dengar. Oh, pekak. Apa dia? Tengok. Dengar pasal ni. Dia dah cover angin. Jadi dia tutup bahagian telinga. Betul. Jadi ini untuk kita pergi selam. Menyelam? Macam gini kau tengok. Nampak? Cuba muat tak muka kau? Tengok. Cuba. Ini budak-budak dah buat berak belum? Kenapa ini sama macam Sesame Street tu?
Yang mana? Yang bunga matahari. Apa lagi kau bawa? Cute apa ni? Yelah, simpan. Ini mungkin aku boleh terima lah bila Pak dia kasih aku bawa ni. Apa lagi Ini aku boleh accept lah. Ni aku boleh accept. Ni nanti aku bawa. Ni confirm aku bawa meh. Alah. Aku pusing di atas saya. Bukan pusing. Ada. Aku tahu muka kau banyak lubang. Mek kau nak basuhkan kau. Scrub ke apa? Bukan. Ini kan body scrub. Bukan. Aku mandi kat toilet. Aku pakai ni. Bukan. Ni scrub pinggan mangkuk. Ya ke? Bukan tak. Tapi selama ni aku pakai bagus. Ni untuk smooth. Ini untuk rough. Tak apalah. Patutlah muka kau lubang. Smooth. Yelah. Rough. After you rough, you smooth. Okay, sekarang. You touch like that. Okay. Apa lagi kau bawa? Ada lagi apa? Tak. Apa? Aku rasa macam nyesal pula book tiket tu Kau buka. Dah makan 10 minit malah kau tak habis. Allah. Okay. Aku ada cakap. Kau ingat tak yang sekali aku cakap dengan kau? Aku pergi sana, aku nak beli satu barang-barang untuk komputer. Betul. Betul tak? Pasal aku nak hadiahkan untuk anak saudara aku. Dia kan main gaming. Gaming. Betul tak? Yelah. Jadi aku cakap aku nak beli macam gitu. Yelah. Jadi aku cakap mate aku nak beli macam sebiji macam dia punya. Kau nak beli biji dia? Sebiji. Sebiji. Bukan sebiji dia punya. Bukan, sebiji aku. Dia tak ada. Ya. Mate tak dengar kan? Mate aku. Jadi apa aku cakap tengok. Okay. Pasal anak saudara aku dia main macam gitu. Macam mana? Alah yang apa yang kau gini-gini? Orang main gini je. Aku tengok dia main gini. Tak. Tu. Itu lain. Itu nanti kat sana. Okay, terus. Okay, dia aku dah biasa dah macam gini kan tengok. Dia gini. Dia gitu. Lepas tu nanti dia nak macam gitulah yang ada lampu. Jadi aku tak tahu macam mana, apa brand pun aku tak tahu. Jadi aku cakap mate aku aku nak beli macam gitu. Okey. Jadi kau yang belilah. Tak. Dia kasi aku example. Aku cakap dia nanti kasi bapak example-nya macam mana mau beli. Dia kasihlah example. Apalah nasib. Aku dapat kawan sebiol ni. Ini keyboard. Aku tahu ni keyboard. Yang kau nak pergi beli ni benda kat sana buat apa? Ini yang bukan, ini keyboard. Keyboard tak buat macam itu. Yang ada orang main begitu. Roman? Yang dorang main macam itu. Itu bukan keyboard. Habis? Itu saxophone. Tapi anak saudara aku dia nak macam gini tapi ada lampu punya. Ini yang dia buat main macam gini. Sudahlah, simpan. Benda lain pula. Kau ni aku tadi aku dah salah. Mesti salah baju seluar kau semua mana? Kau kata nanti kat sana beli. Itu baju aku seluar aku. Baju kau seluar kau mana? Belikan aku sekali lah. Kata never pay later. Never pay later lah. Teruskan. Kau? Ini barang terbaik. Ada barang baik? Aku ingat Oreo. Ini bukan Oreo je. Habis tu apa? Dia biru-biru. Lain macam ni. Cuba keluarkan mic kau ni apa kejadiannya? Tak ada kepuk-kepuk biru. Soalnya kepuk biru kan Oreo. Kepuk biru Oreo lah. Betul. Yang ada ni kau tengok. Ni. Nampak tak? Yelah aku nampak. Ni. Aku tengah lapar ni. Apa ni? Oreo. Aku rasa ni Oreo. Tengok aku keluarkan sikit lah. Nah. Apalah nasib kawan aku ni. Ini krim. Ini mesti pinggan mangkuk. Okey lah, ada sponge. Kita pergi sana nak berkelah, bukan nak bekerja. Apalah nasib aku dapat kawan macam kau.
Mana tahu kat dalam hotel tu kita duduk tak ada. Sekejap, aku tanya sikit. Ni ada video ni. Oh, kau bawa balik perempuan Tak, bukan. Kalau kita kat hotel nanti tak ada cuci pinggan mangkuk, kita boleh gunakan ni. Tak, ini bukan buat cuci pinggan mangkuk. Tapi ni untuk apa? Tayar. Ini polis punya. Oh, ni untuk tayar je. Malas. Betul lah. Untuk tayar dengan kereta. So. Kau nak buat apa? Ada nak bersihkan motor? Ini aku punya. Ini sudahlah. Apa lagi yang bawa? Pening betul lah aku tengok kau ni. Ni best. Kau pada tadi best. Yang ni benda best. Benda meripik. Ni barang paling best. Betul. Paling best. Okay, tapi aku nak kau tutup mata dulu. Pasal benda ni kan, benda ni very rare. Okey, cepat sikit. Okey, kau cuba teka lah benda ni benda apa. Macam mana kau nak teka aku tak nampak? Okey, aku kasih kau pegang. Bukan pegang aku punya. Oh, bukan. Kau jangan mana? Apa bulu? Apa? Semua bulu-bulu. Bulu-bulu. Aku dah shave. Bukan. Apa benda yang kau bawa? Tunjuk je lah. Penatlah aku ni. Dia ingat aku kena apa? Kat sana nanti kat Hawa-Hawa tu apa? Hawaii. Kat Hawaii tu apa? Jadi tukang apa yang bersihkan dalam bilik orang tu apa? House cleaning. House cleaning. Dia ingat house cleaning yang pakai skirt-skirt gitu, lepas tu pegang gini. Dia ingat aku ni apa? Pedestrian. Ini macam make kau yang nak pergi berkilaukan kau. Apa lagi kau bawa? Ini kan boleh buat. Ini kadang-kadang tadi kau masuk rumah aku kotor. Apa lagi kau bawa? Penat aku mengelaknya. Okay, last. Last. Confirm. Masa tak jadi pergilah aku ni. Jangan lah. Aku dah book flight je. Okey, cepat. Alah. Ni ada tempat tarik-tarik. Dia macam helikopter. Tempat tarik-tarik macam helikopter. Kita nak pergi berkelah ke nak pergi terbang perang ni? Tak tahu, dia kasih aku yang mobile punya ada, tapi yang manual punya. Kau tunjuk sikit apa yang kau bawa tu. Ni. Bukan. Helikopter. Nama aku bukan Mail. Kontol. Kuntong. Kau ni. Ini. Potong bawang. Aku ni daripada sakit dia jadi baik, dia sakit balik. Kau tahu? Ini bukan helikopter. Kan ada 3 blade tu. Benda ni belum pasang. Apa lagi yang Datang. Benda ni belum pasang. Dia nak pasang gini. Nanti bila Pak tarik. Kau jangan tarik perempuan nanti. Dia tarik. Tak payah. Kau simpan. Aku nak tunjukkan biar dia terbang. Nah. Jadi okey, kalau kau tak nak macam gini, kita tutup macam gini. Dia gini helikopter dia. Apa tu nanti tarik gini. Kan tak kau rosakkan barang aku tau. Kau yang pasang, aku yang kena. Dia macam gini. Simpan. Asal? Aku rasa kau pergi panggil maid kau suruh pack balik lah. Kita pukul 3 petang kan, masih ada sempat lagi. Masih sempat. Tapi alah dia keluar dengan mata dia kot. Dah betul. Aku rasa lah. Tak ada cara aku. Yang selalu jumpa kat tepi tangga tu. Yang sapu-sapu kat koridor. Panglah. Tak. Nama dia, apa nama dia? Abu Rahmat. Abu Rahmat. Tapi banyak-banyak aku tengok rumah kau ni. Tingkap dia kira besar. Aku jenis konsep open air. Hujan pun kena lah. Tak. Hujan tak. Dia ada atap. Tak, atap memang ada atap. Cakap tingkap tak ada. Tingkap tak ada. Aku open konsep. Yelah. Kira kan masa orang nak masuk-masuk, nak keluar-keluar. Tak berambus lah. Macam kau tadi kau masuk kan. Aku tak ada jemput kau masuk kan. Pintu pun tak buka. Apa tak buka. Tingkap tak buka. Kau masuk je kan. Dia macam gitu lah. Jintat. Tak apa lah. Ni nanti aku suruh dia pack lah. Tapi yang ni aku nak Suka tinggal lah. Ini aku nak bawa. Kena buat apa?
Boleh untuk tapi betul-betul lah kau tengok. Kau taruh sini. Betul-betul tempat cin kau tempat taruh cin. Ini kan memang tempat cin. Tempat taruh dia lah. Dia kalau dagu besar macam kau punya, tak ada. Kau tak ada? Tak ada. Tak boleh. Yalah, Aku ada. Yang sebelah mana kau tunjuk aku tu? Yang sebelah mana kau tunjuk aku? Yang ni. Mana? Ni. Aku nampak semua sama rata. Sama. Tapi aku punya cin ada. Aku cin ada. Engkau dagu dengan hidung pun aku tak tahu mana. Hidung sini. Dagu sini. Okey. Tengok. Kau tak nak ambil selfie ke? Tak payah, aku simpan dulu. Nanti kat sana kita ambil gambar. Kat sana nanti. Tapi ni confirm bawa Aku kan tinggal lah. Okey, ni dah bawa. Ini tak nak ni tempat ambil apa. Tapi tengok kau pack. Apa yang kau dah pack? Nanti dulu kita berbual lah dulu. Aku ni selama juga nak buka beg aku ni. Betul. Kau dah makan tadi? Belum. Aku ambil air. Kau nak air? Boleh aku ambil air. Haus aku berbual dengan kau. Haus? Kau nak kuih? Boleh juga kalau ada. Aku ada. Tadi mate aku dah buat. Pandai betul mate kau buat kuih Biasa sebelum dia nak keluar. Dia cakap, "Pak, mau apa, Pak?" Diikan kamu goreng aja apa yang boleh digorengin. Kau marah mate kau macam itu? Tak, aku cakap je. Masa kau takut dengan mate kau? Tak. Habis? Tapi tak sama aku nak takut mate aku. Mate aku yang orang rumah. Kau orang suruhan lah. Yang suruh dia buat ni semua. Mate kau pun kira kau macam tengok kau macam orang kata tapi jangan berbual banyak pasal mate lah. Aku takut nanti bila pak dia balik nanti aku yang kena. Sekejap Aku ambil Memang lalu je Silakan. Memang lalu sekejap Penat betul duduk seorang-seorang ni. Apa tangan dua je. Kan? Tangan dua je. Lain kali suruh mate kau jangan keluar dulu. Sekejap lah aku mate ni. Ni apa ni kuih? Ni ada kuih ni ada kuih yang panjang. Kau buat datang sini lah. Aku tengok. Ada panjang ada pendek. Kuih apa yang panjang pendek? Dia ada panjang ada pendek. Masalahnya aku kalau bangun masa kaki aku krem. Tapi dia ada yang dalam ada feeling-feeling Feeling? Kau ke sini, kau sini. Aku pun tak. Tapi aku duduk kat rumah kau tajam ke benar ni. Aku kasih kau sikit. Ada batu Nanti aku ambil air dulu. Ambil. Kau nak air kopi 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 O boleh? Kopi O boleh? Nah. Alah, sorry kau datang rumah aku habis aku tak jemput kau minum. Jemputlah minum. Minum. Apa? Apa pernah kopi O kau sekok ni? Ni kopi O Masaleh. Kalau kopi O Arab dia panggil Americano. Manis. Kopi O manis nanti aku ambil gula. Sekejap. Entahlah. Ni ada gula ni. Mana? Sikit ni ada gula. Nasi. Baca doa. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Amin. Masalahnya aku belum makan. Aku tetamu. Bangkau yang makan dulu. Allah, lupa. Alah, bismillah. Aku suap Kecap tak kecap? Kecap tak? Nak ni. Sedap ni Dia jenis lelaki kalau suap jangan buka besar sangat. Tak payah. Jangan. Aku rasa lain. So sweetnya. Kau makan sendiri lah. Memang apa? Aku nak suap untuk kau. Sedap tak? Sedap? Tapi sedap-sedap juga. Nanti aku tetap nak tengok apa yang aku bawa. Bukan? Geram. Pasal benda ni tak adil kalau aku tunjuk aku punya je. Ya, betul lah. Nanti aku nak repack balik tau. Tahu tak apa. Kau makan dulu lah. Kesian. Tak apa, buat lah. Orang jauh Kau datang sini tadi start? Tak. Tapi tadi aku nampak kau zoom ramai sana. Tak, tadi pasal aku ada nampak janda.
Aku kerja lah. Oh. Kau jangan belah bini aku tau. Tak lah. Dia pedek-pedek pun kan seram. Bini kau, bini kau. Bini kau. Aku tak ada. Kau belum kahwin lah? Belum. Kau berani